Wanita dakwa ulama sesat dan tidak wajib memakai tudung undang kecaman. Dan ramai komen dekat situ yang Seorang wanita mengundang kecaman ramai apabila membuat dakwaan dengan mengatakan wanita Muslim tidak wajib menutup aurat iaitu di bahagian rambut dan kepala, sebaliknya hanya perlu menutupi di bahagian dada. Dia juga mengatakan tidak ada dalil dalam mana-mana surah dan hadis yang mewajibkan kaum wanita perlu menutup aurat. Tambahnya lagi, perintah menutup aurat hanya berlaku di zaman pemerintahan Saidina Umar dan menyatakan Saidina Umar banyak melakukan bid'ah serta sesat yang menyebabkan masuk ke neraka. Dia juga turut mendakwa Al-Quran hanya boleh ditafsir oleh Ahlul Bait dan utusan Allah. Sebaliknya, tafsiran dari ustaz dan ulama adalah sesat. Difahamkan wanita tersebut merupakan pengikut ajaran Ahmadi dan menyatakan tidak ada paksaan untuk mengikut ajaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan posting saya sebelum ni, isu tidak memakai hijab yang mana saya postkan, tak ada dalam Al-Quran pun dalil yang menyatakan rambut dan kepala ni adalah aurat dan wajib ditutup. Dan ramai komen dekat situ yang diorang post atau share dekat saya yang menyatakan ada tertulis dalam surah Al-Ahzab ayat 59, surah An-Nur ayat 31. Tapi bila check balik kan, saya sebelum saya post tu memang saya dah confirm. Check balik dalam terjemahan surah-surah yang anda share tu, memang tak ada pun ayat terjemahan yang menyatakan rambut dan kepala ni adalah aurat dan wajib ditutup. Yang mewajibkan kepala ni ditutup adalah di zaman pemerintahan Umar. Umar banyak melakukan bid'ah selama pemerintahan beliau. So, apa yang telah kita tahu, semua bid'ah adalah sesat dan semua kesesatan ke neraka. Tak ada bid'ah hasanah, bid'ah dalalah, tak ada. Kesemua. Semua bid'ah adalah sesat. Kalau anda nak pakai tudung, kami tak katakan ia haram. Boleh je, pakai je lah tudung. Tapi betul kalau niat bukan pakai tudung dengan merasakan ia adalah satu kewajipan. Tidak, ya, ia memang tak wajib. Kalau anda nak pakai, pakai. Kalau tak nak pakai, tak ada masalah. Yang wajib yang tertulis dalam surah Al-Ahzab ayat 59 adalah melabuhkan khimar ke bahagian dada. Bukan macam orang sekarang pakai tudung tutup kepala tapi dada terbuka. Itu memang sangat-sangat menyimpang. So yang sebenarnya tak pakai tudung tak ada masalah, tapi yang wajib ditutup adalah bahagian dada. Bukan wajib tutup kepala tapi dada terbuka. Itu memang sangat-sangat jauh terpesong. Lagi satu, berkenaan dengan posting saya yang minta anda kaji dan mohon petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan apa yang kami sampaikan. Maksudnya apa yang Ahmadi, Agama Keamanan dan Cahaya sampaikan berkenaan dengan kemunculan Imam Mahdi alaihissalam. Kami tak paksa siapa-siapa pun untuk ikut agama Ahmadi. Kami hanya minta anda untuk kaji dengan mata anda sendiri, buka kitab-kitab rujukan anda sebagaimana dalil-dalil yang kami bentangkan sebagai bukti apa yang kami sampaikan ini adalah benar sebab ia tercatat dalam kitab-kitab kamu sendiri. Kami tak pernah paksa siapa-siapa pun untuk terima agama kami dan tidak disyorkan untuk baiat selagi mana anda tidak yakin. So bila anda dah kaji dan anda dah yakin,
itu terserah untuk anda baiat. Tapi kalau anda kaji dan masih ragu-ragu, anda boleh tanya Allah Subhanahu Wa Taala apa yang anda kaji ni adalah benar ataupun tidak. Kami tak paksa siapa-siapa untuk ikut agama kami secara membuta tuli, tidak sama sekali. Lagi satu, ramai yang menuding jari ke arah saya dengan mengatakan tutuplah aurat dulu sebelum nak bercakap berkenaan dengan Imam Al-Mahdi. Kan saya dah cakap rambut dan kepala ni adalah bukan aurat dan tak wajib ditutup. So apa masalahnya? Okey, bila mana anda bercakap dan seolah-olah berdalih dengan apa yang saya sampaikan, itu bermaksud anda telah mendustakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat 6, yang mana bila ada berita yang sampai kepada anda, walaupun ia adalah dari seorang yang fasik, anda hendaklah menyelidik berita tu, bukan orang yang menyampaikan berita tu. Kalau cara anda macam ni, bermaksud anda telah mendustakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. So tak payahlah bagi alasan berdolak dalik.